Dia pedal dulu lah. Allah lah. Oi, berselerak kayu. Tak patah balik dekat dia. Oh payah geng. Yang mana first time kayak tu, macam aku ni memang payah. Tak pernah kayak semua hidup, sungai ke laut ke tak pernah kayak. Tiba-tiba main kayak taluk, mengai pula selepih, bukannya santai-santai. Oh memang payah. Tapi benda ni boleh belajar. Hampa main sekali tak boleh, main kali kedua ketiga tu boleh dah. Cara nak buah mula tu tadi aku pun gagap teruk lah. Nak boleh parking pun jenuh. Ni dah boleh parking dah. Tak apa. Tengok dalam video YouTube orang kayak senang lah sambil mengai kan. Kita pun train lah. Sekali mai, oi. Nak 2-3 kali mai lagi ni. Sekali mai tak buat jadi. Kita try pakai udang sambil-sambil ni. Sambil-sambil petuk kan. Try lepas udang tengok. Ada. Tak ada tak apa. Ya. Oh, baru boleh parking. Baru kita boleh fokus sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Terhuyung sayang. Mamu pas mana mamu? Sini sangkut banyak ah. Kita try main udang tengok. Try pakai udang tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Cik. Lepas bawah ni. Tak reti lah nak main jig tak kayak ni.
Uish, ni ada. Ada. Asap. Asap. Ngarut jatuh pula. Alhamdulillah ikan pun. Oh, jangan pitapak. Jangan pitapak. Jangan pitapak. Dia nak pitapak lagi. Oh, GT saiz. Alhamdulillah. Lesson kayak yang pertama. Alhamdulillah. Dulu. Tenang lu. Tenang dulu di dalam sauk. Alhamdulillah, geng. Duduk lu. Diam. Duduk dan diam lu. Dia sedut sekali ya, Zup. Rasa hilang. Oh, jangan nak keluar. Nak masuk lu. Bahaya. Alhamdulillah. Dia bagi GT buah mula pakai kayak. Cantik balik. Alhamdulillah, geng. GT lah lebih. Udang kopek udang hidup. Boleh. Mai. Okey. Oh, dia GT yang pertama 2000 GT yang kedua 2026. Lesen kayak yang pertama. Ketuk. Pakai udang hidup. Ketuk sikit-sikit lah. Oh, dia alhamdulillah. Dia sudah lesen, alhamdulillah. Alhamdulillah dia bagi GT ni bermula. Rancak lah. Alhamdulillah dia bagi dah rasa. Sen kayak ni pun jatuh terus ya. Ada lagi dia. Kita cari dah. Nak parking kayak pun cukup susah. Bukan susah pasal nak handle kayak ni susah. Alun ni cukup kuat. Tengok aku duduk tabuk kayak ni pun. Bergoyang kiri kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin Allah rahmah. Okey, jatuhan udang kopek yang kedua. Udang hidup. Dia main bodong ke apa tak tahu lah. Kan. Kalau dia main bodong ada lagi cantik lah. Dia duduk lepak pun ni ke apa kan. Cantik lah. Memang nak main jig payah lah, geng. Alun punya padu tu bergoyang-goyang kayak aku loh. Ada lagi. Alhamdulillah ada lagi. Sikit. Berapa ni? Jam ni? Berhenti ke mana ni? Nahak. Sangkut pak dah. Alhamdulillah jenahak. Dia bagi jenahak pula kali ni. Dia bagi jenahak pula kali ni. Alhamdulillah sabar satu. Dia bagi merasa sabar satu. Cantik balik. Aduh. Jenahak pun jangan gigi tajam. Dalam pemain kayak jenahak jenis-jenis ni memang banyak. Aku dah survey dah. Dia alun bot pula lalu. Memang kena lah. Memang kena. Boleh sekok hanyut kayu tu cabut pada tiang. Bismillahirrahmanirrahim. Udang kopek lagi. Dah mau makan udang kopek, kita main udang kopek. Udang kopek lah, sorry. Udang hidup.
tengah-tengah ni ada sangkut-sangkut sikit ni. Ada karang ke apa tak tahu lah. Allah, kayu aku jatuh lagi. Ada lagi sebab. Alhamdulillah. Nah, iya sana ni. Oi, kapu. Alhamdulillah, serba satu dia bagi. Dia bagi serba satu. Kapu mana? Wow. Ada. Main ni oi. 3 ekor ah. Ha? Pompang basah habis aku. Anduk tu boleh lagi. Pompang. Oh, jadi kasak tekan tu. Allah, lucut. Dia meriah tang ni. Lucut lah, makan tak nak, kecil lah ni. Makan pula. Mari. Makan pula. Kena lagi. Kena lagi. Ni kasak. Ui, dia tekan tu. Yang ni kasak tu. Kasak. Cabut pula lebih. Takut. Bahaya. Udah hang tibai muka aku. Udah. Ada bang. Oh, lengah lagi. Nak parking pun payah. Alhamdulillah, tekok lagi. Ikan apa ni? Macam tanda macam papu. Ikan kerapu yang kedua. Alhamdulillah. Saiz apa ni? Saiz go. Tak bukan hari-hari main kayak. Bukan hari-hari nak dapat kapu besar-besar ni. Jadi kan, jam pun mungkin 1 suku dah. Kita berehat kan. Makan nasi dulu. Nasi pun masin bah. Selamat ada plastik. Bukan tengok aku makan lah. Saya teruskan lagi untuk sesi yang kedua. Aduh, lengah kaki lah nak balik. Masa nak main tadi semangat lah. Okey, kita sambung ngai. Try main sudu tengok kat sini. Ada pun. Grup-grup asyik makan. Okey geng, jam pun dah pukul 6. Jadi selesai dah kita punya tugas mengai berkayak kat Jambatan Pulau Pinang yang kedua. Kalau hampa nak main mengai kat Jambatan Pulau Pinang yang kedua ni naik kayak, hampa boleh tekan nombor telefon dekat bawah. Hasil alhamdulillah ada hasil sebelah pagi tadi saja. Belah petang tak ada yang makan langsung. Hasil ada gigi seekor. Lepas tu inilah hasil kita. Ini sahaja hasil kita. Alhamdulillah ada juga rezeki kita. Okey, yang mana baru jumpa channel aku, macam biasa tekan butang subscribe, share dan like. I see you guys in a bit. Take care. Mo.